Sekarang kita nak review bag Datuk Nicole and Devi. Oh, legend. Yes, legendary. Dia pernah menjadi straight 9 tahun juara sebagai sebagai apa? Player squash. Malaysia. Kita perasan dia suka betul brand ni. Cuba suka brand apa? Either Delvaux ataupun Cartier. Betul. Ini adalah CD Cartier chain bag. Chain bag ni biasanya you boleh shoulder ataupun pakai clutch lah. Dia macam roll on chain juga. Lebih kurang. So untuk Cartier ni saya unsure sikit tentang harganya. Tapi usually kalau macam ni mungkin di dalam. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Mungkin di dalam RM15,000 sahaja. Kan? Dia macam tak overrated tapi dia sangat mahal. Cartier ni adalah satu brand yang orang kata Dia macam Loro Piana tak? betul-betul kaya pakai. Macam Loro Piana. Sebab dia bukannya, dia macam old money punya luxury lah. Faham tak? Macam Loro Piana, Cartier. Dia start dengan jam dulu ke atau leather good dulu? Kau start dengan jam dulu ke dengan ni? Sebab ada staff aku tanya ni soalan, aku merepek-repek nak tanya. Macam aku pula founder kan. Nanti kau WhatsApp aku bila kau dah free. Jadi harga dia tak mahal sangat. Dalam RM15,000 sahaja. Nice. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.